utamanya yang disentuh berkenaan high-tech padu. Patutnya kerajaan menjawab kenapa Bloomberg yang tidak ada apa kaitan di negara kita ini membangkitkan perkara ini. Kita tak boleh harap pada media tempatan. Media tempatan tak akan sebut perkara yang sensitif begini. Jadi oleh sebab itu kita menyarankan supaya kerajaan Malaysia, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri yang berkaitan, menjawab isu yang dibangkitkan oleh Bloomberg ini berkenaan dengan high-tech padu. Sebab high-tech padu ni satu syarikat baru yang mana telah menjadi satu company kontroversi dalam negara kita. Jadi kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri menjelaskan perkara ini. Tak payahlah diversion issue kait sana kait sini seperti mana tadi disebut Exco Terengganu dengan Exco Kelantan pun hantar surat dekat saya kan. Yalah, takkan kami nak hantar kat Trump. Dia Perdana Menteri G2G, negeri lain pun ada hantar dekat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebagai dia Perdana Menteri, Menteri Kewangan pula, centralized of financial compilation. Pasal apa? Kalau berita dalam negara sikit saja diberi amaran, dipanggil dan sebagainya. Sebab tu berita tempatan tak akan siap berita-berita macam ni.